Hai, Assalamualaikum semua. Terutamanya untuk awak. Ya, awak yang baru je lepas SPM, SKM atau SVM. Mesti tengah pening kepala fikir, apa nak buat lepas ni Kan? Kalau macam tu, anda dah jumpa tempat yang betul. Sebab hari ni kita nak bongkar satu peluang keemasan di TV Mara Pekan untuk pengambilan Julai 2026. Okey, ini dia plan tindakan kita. Pertama, kita akan tengok macam mana masa depan anda boleh bermula di sini. Lepas tu, kita akan terokai jalan mana yang sesuai dengan minat anda. Kita juga akan selami apa kelebihan istimewa TVET Mara ni. Dan yang paling best, saya akan tunjukkan cara paling senang nak mohon, langkah demi langkah, akhir sekali tarikh-tarikh penting supaya anda tak terlepas. Jom kita mula. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pertama, masa depan anda bermula di sini. Ini semua tentang menjawab satu soalan besar yang mungkin tengah bermain dalam fikiran anda sekarang. Lepas ni, nak ke mana? Ini dia soalan cepumas kan? Anda baru saja habis satu babak besar dalam hidup. Sekarang ni, masanya untuk buat satu lagi pilihan penting. Dah ada jawapan ke? Kalau masih teragak-agak, jangan risau. Relax je. Kita akan cari jawapannya bersama-sama. Dan inilah dia berita baik yang anda nanti-nantikan. Peluang keemasan dah pun tiba. Pengambilan untuk sesi Julai 2026 di TVT Mara Pekan kini dibuka secara rasmi. Inilah saatnya untuk anda rebut peluang bina kerjaya yang mantap dengan kemahiran praktikal. Jadi, program apa yang ada? Jom kita masuk ke bahagian kedua. Kita intai-intai sikit laluan kemahiran yang menanti anda. Ini bukan sekadar teori dalam buku tau, tapi kemahiran sebenar yang industri perlukan sekarang. Okey, untuk yang menyasarkan kelayakan peringkat diploma, pilihannya memang banyak dan menarik. Cuba bayangkan anda boleh jadi pakar dalam reka perabot atau mahir dalam selok-belok sistem elektrik kuasa atau mungkin minat dalam teknologi otomotif. Semua program ni direka khas ikut kehendak pasaran kerja. Maksudnya, lepas grad nanti, kemahiran anda tu memang bernilai tinggi. Kalau anda rasa program sijil lebih sesuai, tak ada masalah. Peluangnya sama hebat. Anda boleh jadi pelukis plan seni bina atau pakar membaiki badan kenderaan, malah jadi jurukimpal yang sangat dicari-cari oleh syarikat besar. Serius, memang ada sesuatu untuk semua orang di sini. Okey, sekarang kita sampai ke soalan paling penting. Kenapa mesti TV Mara Pekan? Apa yang special sangat? Dalam bahagian ni, kita akan lihat kelebihan-kelebihan yang betul-betul boleh mengubah hidup anda. Baik, sedia semua? Ini dia, kelebihan nombor 1. Dan ini memang game changer. Tengok nombor besar tu. RM 0.00. Ya, anda tak salah baca. Yuran pengajian anda 100% ditanggung sepenuhnya oleh Mara. Jadi, anda boleh belajar dengan tenang tanpa pening kepala fikir pasal duit. Tapi bukan setakat yuran percuma je tau. TV Mara tawarkan pakej lengkap. Ada asrama disediakan, bengkel dan makmal pun canggih. Sijil yang anda dapat nanti diiktiraf oleh GPK, jadi peluang kerja memang terbuka luas. Siap ada latihan industri lagi untuk pengalaman sebenar. Kalau nak sambung belajar lagi tinggi pun, boleh. Memang pakej lengkap dari A sampai Z. Macam mana? Dah rasa teruja? Bagus. Jom kita terus ke bahagian seterusnya. Saya akan tunjukkan betapa mudahnya proses permohonan ni. Jangan risau, tak rumit pun. Prosesnya cuma ada 4 langkah mudah. Pertama sekali, buka portal rasmi di mohon.tv.gov.my. Lepas tu, isi je semua maklumat yang diperlukan. Ketiga, ini penting, semak balik semua butiran tu betul-betul sebelum tekan hantar. Dan akhir sekali, jangan lupa cetak slip permohonan tu sebagai rujukan. Senang kan? Okey, kita dah hampir ke penghujung, tapi bahagian ni adalah yang paling kritikal. Tolong beri perhatian penuh ya, sebab kita nak cakap pasal tarikh-tarikh penting dan nombor yang perlu anda simpan. Ambil perhatian ya, permohonan akan dibuka pada 1 April 2026 dan akan ditutup pada 8 Mei 2026. Nampak macam lama lagi kan? Tapi percayalah, masa ni cepat sangat berlalu. Jadi apa lagi? Tandakan kalender anda sekarang juga. Jangan terlepas. Dan ini satu pesanan penting dari pihak TVET Mara sendiri. Mohon awal bagi mengelakkan kesesakan sistem. Kita semua tahu kan bila dah dekat-dekat tarikh tutup, laman web mesti jadi perlahan. Jadi jangan tunggu saat akhir. Selesaikan permohonan awal, lagi tenang fikiran anda. Kalau anda ada apa-apa soalan atau ada benda yang tak jelas, jangan malu, jangan segan. Terus saja hubungi unit hal ehwal pelajar TVET Mara Pekan di nombor yang tertera ni. Mereka memang sedia membantu anda.
Jadi, secara ringkasnya, inilah peluang anda. Satu laluan kerjaya berasaskan kemahiran yang diiktiraf dengan yuran pengajian percuma dan disokong sepenuhnya dari mula sampai habis. Perjalanan untuk asah kemahiran anda bermula di sini. Jadi, soalannya sekarang, adakah anda bersedia?